dicukur makin tumbuh bulu. Kita apa ni? Macam best. Kalau korang jenis badannya berbulu, ketiak bulu, dada berbulu, kalau nak kena sentiasa cukur. Ni cukur ni. Kalau korang tak bersih betul-betul, shave-nya shave, risiko infection. Pasal-pasal merah pipi tu. Cukur bulu kaki, merah dekat kaki. Itulah rashes yang disebabkan oleh shaver. Kita panggil razor rash ataupun pseudofolliculitis barbe, bahasa doktor. Kalau korang ni memang jadi berbulu dan memang tak mau berbulu tu naik, timah. Tak payahlah nak gerak shave. Bisa cukur ke, razor ke. Teknologi terbaru buang bulu. Guna cahaya je. Kita panggil intense pulse light. Dia buat kat rumah ni. Even Sars tadi mengatakan dapat bantu juga yang ada masalah hirsutism. Macam ni lah hirsutism. Banyak bulu dekat badan. Yes, you like device. Aku baru je pergi dia orang punya raya event dekat Cafiness. Ini raya event by You Like. Ramai jugalah artis aku jumpa. Like Stila dengan YB Set Saddiq. Aku jumpa ambassador You Like untuk tahun ni. Siapa dia? Ana Jobling. Tapi You Like buat event ni untuk raya. Bukan launching produk baru. Produk diorang SKU still yang sama. Sama dekat TikTok Shop yang korang tengok tu. Tapi antara hot selling item adalah A2 Max. Dekat RM12,000 terjual. Ni aku cakap, hampa beli ni pakai 2 minggu sampai 4 minggu konsisten. Ini based on clinical study ya. Sebanyak 94% bulu yang korang target tu tak akan tumbuh dalam masa 4 minggu. Dia guna teknologi intense pulse light sahaja. Dia tak guna blade untuk buang bulu. Intense pulse light ni, device ni akan hasilkan cahaya kita panggil light wave. Yang mana light wave ni akan diserap oleh sel melanin yang ada pada rambut kita dan akan bertukar menjadi heat. Heat adalah haba, betul? So haba itu akan mematikan akar rambut. That's how lah rambut korang mati. Itulah orang panggil teknologi sekarang untuk remove hair tanpa blade. Kalau korang pergi event baru-baru ni kan, korang boleh try semua SKU IPL You Like. Contoh macam video belakang ni, aku guna A2 Max Cahaya light wave ni akan matikan hitam dekat paper tadi. Hitam tu melambangkan melanin lah. Nampak tak aku buat? Nampak terus putih. Contoh macam tak suka bulu ni kan. Okay, contoh tekan sini lama-lama. Contoh aku tak suka bulu ni geli. Nampak? Tak sakit. Kena ice cooling teknologi Sapphire Glass. Konsisten buat 2-4 minggu, InsyaAllah bulu ni takkan naik dah. Banyak juga lah aktiviti yang aku buat kat event ni. Lain boleh try dia orang punya produk. Korang boleh buat keychain You Like. Lambung bola masuk lengkap. Macam aku ni, noob gila. Aku try 6 kali tak masuk-masuk. Nampak sangat tangan bengkok. Last baru masuk, noob gila. Tengok. Selain boleh networking dengan selebriti, event tu best lah. Aku rasa aku dengan You Like ni 3 tahun dah. Lama. Ketiga-tiga SKU dia orang aku dah ada dah. Daripada paling mahal A10 Pro Max, lepas tu sampai ke A3 Max dan A2 Max. Memang tak divide dia orang ni.